Okey, suasana pagi di Pekan Haji. Sekarang ni pukul 8.15. Jadi rancangannya nak pergi ngai dengan bot besar sikit ni. Bot tengah tu. Bot biru tepi dulu. Selepas ini selepas musim bersambung kembali pada bulan April March 2025. Selepas monsun. Jadi pagi ni nampak tenang. Okey, banyak lagi bot tak turun lagi. Jadi yang dah standby ada 3 bot. Hari ni rencananya mau keluar 1 bot sahaja. Air tenang pagi ni, cantik. Ombak pun tak kuat mana dah. Maknanya mau bahaya sudah musim monsun. Jadi nampak juga air agak berkelodak pagi ni. Air kelodak. Check it out. Stand by. Asal 2 trip, 2 kali jalan. Oh tu pelampung. Okey. Perjalanan bermula pagi ni. Pukul berapa dah? Pukul 11 pagi. Player dah ready dah. Oh. Tu adik pun dah ready dah. Sampai sikit. Wow, fight. Okey, laut masih okey lagi. Si minyak tu. Okey, pancing, tarik lagi. Stay by. Okey, minyak dari sini. Laut ada gelombang. Gelombang. Ada gelombang. Kita ke panah ke belakang je. Ada gelombang pagi ni. Laut agak bergelombang pagi ni. Dia. Gelombang. Ombak. Ombak berombak. Ini Kapten Hasan. Kalau nak canda, nak ngai boleh saja. Kita bagi nombor. Okey, ini kita ombak, kita main. Ombak berombak. Laut bergelora. Okey. Belakang sana. Barat. Bergelora, sana ada pekat. Sana ada bot. Jauh lagi. Kapten tengah cari position. Masukkan position, mencari position enjam. Laut masih lagi bergelara. Jeng. Matahari sudah naik. Sama je, jam ni sama je. Tu lah, cikgu tengah ngajar. Kapten dengan kepen pula. Kapten sang, Kapten J. Tengah masuk waypoint. Oh, tu dia. Gelombang. Wow. Lagi. Tukar kapten ah. Kapten J pula jalan. Cari tempat. Laut masih bergelora.
terakhir gelombang. Gelombang. Ujung sana ada bot dengan air. Sini pun ada bot juga. Sampai ke destinasi jam. Nampak lagi. Tu ada bot kecil. Kawan-kawan bot kecil. Sana lagi. Ya. Mencari rezeki. Ni di tengah laut ni lebih kurang 15 km. 15 kilo dari darat. Wah, gelombang. Okey. Bukan kokot. Tenda. Tengah menunda. Ini bukan tenda. Okey. Kawasan Unjam. Kawasan Unjam. Sana ada bot. Kita mungkin cuba di sini. Cubaan. Tak makan. Weh. Bola. Pergi mana? Macam mana tu? Okey. Dah berapa minit? 15 minit percubaan. Ya. Mencuba. Si Fuji tengah nak ngaca pula. Ngaca ya. Tu ha. Ngaca. Buang panjang-panjang. Ini lebih kurang dalam hampir 1,5 meter jarak antara satu. Pelepah. Ke sana. Tadi Unjam tak ada hasil. Terang ngaca. Alright, semoga berhasil. Aktiviti mengaca sedang berlangsung. Kita pusing bagai Unjam atau ada ikan ayam. Koordinasi antara air dengan kapten. Ayah. Okey, cari. Okay, next Unjam di tengah laut. Masih ngaca. Ombak masih belum reda. Pusing Unjam. Ada satu player sana. Pusing. Udah. Okay, tengok. Ada hasil tu dah. Oh, dia tengah ikat tau. Tengah buat mata ni. Mata hijau. Oh, ada. Boleh lah. Kalau isi naik. Boleh tak?
Lupa pasang. Tidak ada ni. Tidak ada tarikan. Dadai. Mana? Bisa tak Dadai? Ada. Tak ada tarik. Ada. Ni. Ada sekor. Dah isi. Kapu. Kapu. Kerapu anak. Anak kerapu. Dah. Yang kes tulis. Lunyak tu. Hari tarik. Harus kuat. Main layang. Belakang tengah testing. Tengah testing board. Tengah spot lagi. Tengah spot. Suasana besar punya belakang. Pergi jauh ke arah pulau U. Menuju ke pulau U. Okey, itu dia. Laik tu. Ha? Jangan lempar. Oh, lekat. Itu dia, ikan naik, selayar naik. Sawak. Dia main dasar main atas. Dia main atas. Oh, dasar biar ya. Main dasar. Oh, sedap. Alright. Buang lagi. Ikan selayang. Assalamualaikum. Oh, ada 3 ekor dah. Saya asal tu. Mana main? Jalok ni. Air tu. Berapa ekor ni? Oh. Akan. Selah. Kak. Yang dia ada lagi. Buah house. Memang dia ada buah house. 5 ekor. Oh. Okey, lari dah dekat. Dekat. Tapi dah kena-kena. Ya. Kalau boleh jangan boleh. Oh. Besarnya selah. Oh. Salah, ikan salah. Okey, kita try lagi mengaca. Mengaca di ikan sini. Okay, tukar player. Player keteng. Oh, habis tu teman. Isu. Ayah. Laut masih ada muka ya. Laut masih bergelora. Lihat. Masuk. Kapitan. Kita tengok apa hasil kapitan. Okey, itu dia. Dekat ni. Oh, 2 ekor dah. Kapu naik. Sama dia tadi ke? Ha? Ni masak sedap ni. Ini parpu ni. Parpu pisang oh. Oh, tu dia. Minyak. Ha? Oh, kena minyak out. Kena minyak out. Memang kena minyak awak kena.
petang sudah. Pukul 6.15 petang. Okey dah. Dah bertolak balik. Pancing dah letak. Okey, sana. Ke sana darat. Ke sana pulau. Pulau yang besar. Bidong. So on the way balik. Balik. Gelombang dari belakang. Dah dapat. Sudah hampir sampai City. Pas perjalanan lebih kurang 40 minit. 40 minit. Nampak masih lagi hutan.